Di Malaysia, saya rasa kita belum lahirkan bintang-bintang popular macam Jackie Chan, Rajinikanth, Kamal Haasan, Vijay dan pelbagai hero. Saya rasa Yang Berhormat Menteri tahu sebab beliau pernah menjadi seorang pelakon waktu satu ketika dulu. Ya. Kata mutiara Allahyarham P. Ramlee menekankan pentingnya kerja keras dalam karya seperti dalam filem dan lakonan serta pemahaman tentang tanggungjawab kreatif untuk membentuk masyarakat dan nilai-nilai moral yang baik. Beberapa kata mutiara adalah janganlah berkecil hati kalau ada yang tak suka dalam filem pusaka. Dan janganlah pernah berhenti belajar dan membaca kerana ilmu itu takkan pernah cukup kepada pembuat-pembuat filem. Hero Melayu filem 70-an dan 80-an, Dharma Harun Al-Rashid. Saya rasa antara wajah popular filem-filem klasik Melayu termasuk Adi Manja dan Sikit Punya Gila, beliau terkenal sebagai pelakon yang versatile. Dan beliau meninggal baru-baru ini dengan keadaan yang begitu sedih dan susah. Dan saya rasa Finas perlu membantu pelakon-pelakon veteran dari segi peluang berlakon untuk menyara serta teruskan legasi lakonan. Contoh kita lihat pada Abang Satya, pelakon yang terkenal di dalam movie atau series Pimai Tang Tu. Baru-baru ini beliau hilang kaki dan beliau muncul balik dalam satu program MLS 5 untuk terus menghiburkan penonton-penonton beliau. Oleh itu Finas mempunyai tanggungjawab untuk membantu pembikin filem dan keluaran tempatan perlu diperkasakan dengan sokongan dari segi dana dan bimbingan. Pertama sekali saya menyokong hasrat kementerian untuk memodernkan akta ini selari perkembangan industri, media dan kandungan kreatif negara. RUU ini memperkukuhkan tadbir urus Finas melalui pemantapan integriti, peningkatan penalti, peluasan kuasa operasi dan kemampuan Finas menubuhkan entiti pelaburan. Namun seperti mana kita selalu sebut dalam Dewan ini, institusi kuat memerlukan undang-undang yang relevan dan berpandangan jauh. Saya ingin membawa isu lembaga penapisan filem ini. Dan kerana dia entiti yang berbeza di mana di bawah KDN dan juga Finas yang membuat konten. Saya rasa ini akan ada percanggahan dan juga menghadkan kreativiti di mana kementerian mungkin ada idea dan pandangan yang mahu ditunjulkan kepada masyarakat. Tapi di mana lembaga penapisan ini di bawah KDN. Dua entiti yang lain, dua kementerian lain tapi menuju ke satu arah untuk membuat filem dan juga memberi satu produk yang lebih hebat kepada penonton-penontonnya. Saya cadangkan kepada Yang Berhormat Menteri untuk adakan perbincangan bagaimana boleh menyatukan Finas dan lembaga penapisan ini dalam satu bumbung supaya ataupun pegawai-pegawai ini boleh bekerjasama